Salam semua. Terima kasih menonton video ini. Hari ini saya nak kongsi 5 prinsip terasaham yang sentiasa relevan, walau siapapun anda dalam pasaran. Jika awal pagi harga turun, jangan gelabah. Ini masa terbaik untuk perhati zon sokongan dan trend. Kita hanya masuk bila stop jelas dan logik kukuh. Jika petang harga naik, kita kunci untuk ikut perancangan tanpa lengahkan masa. Disiplin menjaga modal lebih penting dari emosi menjaga ego. Jangan kejar harga tinggi sebab takut terlepas peluang. Biar pasaran sejuk dulu. Peluang sebenar muncul selepas ribut sentimen reda. Jika market senyap, tiada arah, simpan cash pun strategi. Tak perlu paksa entry bila risiko tak setimpal. Dan bila orang panik, peluang mungkin ada, tapi bukan untuk terjah membuta. Semak trend, dolung dan asas bisnes dulu, barulah buat keputusan rasional. Sekali lagi saya ingatkan, ini maklumat umum, bukan nasihat pelaburan peribadi. Pastikan semua transaksi saham dibuat melalui broker atau platform berlesen SC Malaysia. Terima kasih.